لله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Nabi bersabda pada umatnya, banyaklah berselawat kepadanya, turun mendapat ampunan dosa dari Ya Allah yang Maha Esa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Penuhi amal yang mulia agar mendapat tempat di syurga. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke syurga, amal durhaka masuk neraka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Dah tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina amilu bi sunnatihi wa tamassaku bil Qur'an fafazu bir ridwan wal ghufran. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua, dapat pilih kita semua, dapat berada dalam golongan orang yang lebih baik, orang yang lebih comel. Dia Tuhan kata baik, dia Nabi kata baik, tetap baik, tetap comel, tetap molek. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik kamu orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Moga-moga Allah Ta'ala tetap minta doa kepada Allah Ta'ala
supaya kita ni tetap dengan jadi ahli Al-Quran sampakah kita masuk lebih kubur dan mudah-mudahan kita dapat jadi ahli Allah, warga Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita dapat syafaat daripada syafaat Quran. Dan kita kena ingat bahwasanya selepas pada mengucap dua kalimah syahadah, nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu ayat Quran yang sulung sekali yang turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayat mula-mula, ayat hak sulung sekali iaitu ayat Iqra. Ayat yang sakut paut dengan ngaji. Oleh kerana tu siapa-siapa dia yang milik agama Islam tapi tak mengaji, dia akan sesat, tak temu jalan menuju kepada syurga. Sebab tu banyak hadis-hadis. Orang yang dalam nututi ilmu agama, dia ni mudah masuk syurga, dia ni dapat ampunan daripada Allah, dia dapat reda daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu siapa-siapa dia saja. Orang kaya, orang kampung, orang mana, pemimpin rakyat yang tak ada capak diri dalam diri dia untuk nak belajar ilmu agama, orang ni akan tak temu jalan yang betul, jalan yang comel, jalan yang Allah Taala nak. Kalau kita menganut agama Islam saja tapi tak belajar ilmu agama, amal rajin, amal dengan tidak ada ilmu, walaupun kena kita kata tapi buat amal dengan agama-agama tu dia tak timu. Orang buat amal dengan tidak ada ilmu, orang ni sesat. Sesat. Nah, oleh kerana tu mujurlah kita, syukurlah kita kepada Allah Taala, suruh kita, pilih kita ni dapat belajar ilmu agama. Yang ustaz selalu duk royak, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa-siapa menjalani menuntut ilmu, nah, tubik pada rumah dia, mari hidup pondok, pergi ngaji sejik umpamanya menuntut ilmu lah. Allah nescaya Allah Taala mudah dia untuk nak masuk syurga. Kita faham pada hadis ni, kalulah orang tak mengaji, wa amal rajin, lekok dahi-dahi sepengalu tu kambing sekalipun, tapi wak tak kena, Tuhan mardudun tolak sama sekali. Sebab tu, lepas pada mengucap dua kalimah syahadat, yang mula-mula sekali, belum nak amal, nak semaya, nak puasa, nak haji, nak buat segala amal-amal ibadat, kena ngaji dulu. Dah. Tu. Sebab tu, hamba Allah Ta'ala sedikit sebenar yang Allah Ta'ala kata, wa qalilum min ibadi asyakur, sikit sungguh, sikit benar, sikit benar, kita kata nah. Bagi hamba yang syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, kita kira-kira cek-cek mari, sikit sungguh. Orang berapa puluh ribu juta dalam dunia ni, hak milik Islam berapa ya? Lepas tu Islam pun tak pesek Islam turut bakar, tak mengaji, duk tak gapa. Hak ngaji dah buat amal, tak kena turut nafsu dia. Ngaji dah tapi tak dapat ilmu berkat. Berapa ramai? Sikit sangat. Tarah boleh ngaji pondok ni tu sikit dah. Ngaji tahfiz, ngaji kena sekolah agama, ngaji pondok ni sedikit dah. Tapi hak sikit dah tu pun tak ada sampai setahun, tak ada sampai 2 tahun. Luruh. Kita kata, masuk 10 orang. Kadang-kadang lekat seorang, kadang tak lekat seorang pun. Setahun, 2 tahun. Setahun, 2 tahun nak jadi nilai mana ngaji. Kalau kita tanam pohon kayu, buat kebun dokang, kebun dia, setahun tak boleh makan lagi. Dokang dia, getah apa sawit, setahun, 2 tahun tak boleh makan lagi, tak boleh hasil buah lagi. Sama itulah kita ngaji ilmu agama. Setahun ni, nama kita kena tak habis lagi. Nah, mengaji pondok, mengaji pondok Yabi, kita apa tu? Kita 5 tin, 9 tin. Kita ke apa tu? Nah, aku tak sebut tak mana. Dia miyuh-miyuh tepo, aku miyuh-miyuh. Dah kita miyuh tu lah penuh nama ke apa? Tahu tepo tahu. Nama kita tak tahu nama gapo juru miyuh ke duk miyuh tu. Nah. Habis tu setahun, 2 tahun ni orang tua kata nak lele dana, hawe ngaji 2 tahun. Supaya kita mengaji hafiz ni. Setahun tu hak pesi payah sikit duk Iqra tak habis lagi.
Naik Iqra 4, lupa Iqra 3. Bukan ngapa nah. Bukan ngapa. Tengok baca dengan tengok tu pun terlupa lagi. Iqra. Tapi sayanya sekali. Dah. Banyak ke hak marah tahfiz ni. Itu hak tak pergi kat pondok, tak pergi sekolah. Kalau pergi sekolah pun tak pergi juga tahfiz. Yo sebenarnya hak tahfiz ni sepuh kita ramai-ramai ni dah. Comelnya kita tebik pohok tu tangcai neu-neu dah untuk nak ngajar tahfiz. Patut orang kerik tu ada sikit. Kalau sung-sung dah tak pergi juga. Nah, tu. Habaq tu kita hari ni noyak kata sikit orang ngaji pondok tu sikit dah. Hak boleh tu sikit pula. Patut hak boleh beramal tu sikit pula. Sebab apa ilmu ni innallaha ta'ala khalaqal ilma lil amali. Allah Taala jadikan ilmu ni untuk beramal. Bukan kita mengaji tak tahu apa. Nah, habis tu dia kata kalau mengaji akhlak perangai atau ubah bukan supaya tak mengaji lagi. Sahabat tak boleh beramal. Nah, semaya Jumaat tak pergi maya sejid, tak boleh jaga. Ni tak masuk dalam amal lagi. Piyah tak lekat atas kepala. Nah, saya Jumaat tak pergi kelik rumah. Pakai katuk lah Quran. Pakai katuk pondok berkatuk, rumah berkatuk juga. Nah, Abang tu maksud Allah Ta'ala beri ilmu kepada kita ni lil amali. Untuk nak wa'amal. Nah, maksud kita mengaji, nak ngaji fiqhnya, ngaji usulnya, ngaji tasawufnya. Untuk nak beramal. Ngaji tasawuf nak baiki hati kita. Jangan ada hasad deki, jangan ada takabur, jangan... memang ya ada anak orang. Ustaz Rio pun ada. Tapi lagu mana? Dia mari rasa baik ni kena hilik baik mana? Takabur mari. Hasad deki mari. Nak hilik baik mana? Nak jaga baik mana? Kita ngaji fiqh. Lebih kena amalan zuhur kita, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu fiqh. Hak lak-lak kita panggil. Nah, hal nego apa ni muamalah, hal gada, gapo lagi ni banyak. Nah, tu. Hal ni hak lak-lak. Betul? Kita maksud kita ngaji untuk nak beramal. Nah, kata ngaji usul. Ngaji usul nak pegangnya kita. Akidah kita. Pegang dia kemah. Jangan dia buat muk kali. Apa ada satu dua elok cerita dia mau sungguh tak sungguh cerita dia boleh ada bahang. Dia nak menikah. Nah, lepas tu email tanya ya. Allah ni ada berapa? 2 mak kali. Ya kan. 2 tu tak kena dah. Mak kali lagi. Kek. Tu email tu. So mak kali. Gamuk tu. Bak pegangnya tu hanya nak buat gamuk. So Allahu samad. Tepat Tuhan kita. Tuhan tepat kita semua kita gantung situ. Allah kul huwallahu ahad. Allah yang satu. So ya. Mun nak katalah mana pun so. Pergi nak rayak lagu mana, nak main buat bena-bena apa? So. Lepas Tuhan kita tempat gantung. Tuhan kita tak serupa siapa dia. Kalau kita main gambar tu, anyway, tak. Tuhan lain kami sendiri syai. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudah pegang situ. Biar makau situ. Jangan ada orang enggak. Ini ibarat usul. Banyak lagi lah ngaji lah. Masuk saya kata pergi mudah-mudah. Ini kata, lepas tu nahung sarah wajib lah. Tak wajib nahung sarah. Tapi, nak reti 2 perkara ni, pada mau kata gini, Ustaz Ahmad tak sebut Quran hadis tu. Memang dah. Quran hadis tu syirak dah orang Islam. Kalau tak pakai Quran tadi, dia bukan orang Islam. Apa? Kita dari Islam tak ada kena kecek. Quran hadis. Musa Syafi'i kita, Quran hadis, ijma' qiyas. Kalau Musa lainnya, Quran hadis, ijma' qiyas, asharus sahabat. Dia pergi sahabat hati. Bapak kena kalau masyarakat kita, walaupun tak pergi sahabat pun, dia dah boleh tuduh. Fiqhnya, tafsirnya, tasawufnya, tak boleh Quran dah. Kalau kita menjadi penuh sikit, kita ngaji, Quran, tafsir,
hadis, fiqh, tasawuf, usul. Nahu sarah nak mana? Nahu sarah mana? Tak wajib nahu sarah. Kok mana Ustaz masa tak wajib? Wajib ingat nak kerti Quran nak. Nahu sarah ni wasilah, tangguh. Dia tak wajib. Tapi ada rumah yang ada tangga tak? Kena ada tangga. Tak ada tangga tak? Serumah 2 lapis nak lopak naik. Soyak paha-paha. Pesi lopak naik itu tak semah dengan nahu sarah tu. Pesi selera masyarakat kita hari ni. Tafsir Quran ikut dia nak tu. Tangga betul tak? Tak. Tak ada ke nak makan nasi atas tangga. Nak tidur atas tangga. Nak kelami suami isteri atas tangga. Nak buat anak atas tangga tak ada orang buat itu. Okay. Peti nak rumah. Tak. Kita tangga ni tak ada sangkaan mana. Tapi nak naik rumah 2 lapis, 3 lapis kena pakai tangga. Ada kata tak pakai tangga, pakai tangga lik. Tangga lik pakai tangga juga. Okey, orang panggil pokok tangga. Tangga lik, walau tangga lik, badai liang ke apa tu. Badai tangga. Orang tak makan nasi tak badai liang. Orang tak makan nasi tak tangga lik. Sepak demo. Lah datuk dia duduk makan. Kita nak can 5, can 8. Dia makan nasi dalam ni. Tak penting nak tangga. Penting. Sebab tu, dengan otomatiknya, supaya wajib dah. Nahu sarah ni. Anak naik rumah, tak ada tangga, lopak naik. Siaplah, soyak bawah. Rumah pitah ubat tak suk lah. Masyarakat kita hari ni, buat tak penting nahu sarah ni. Tafsir Quran ikut dia, jadi pecah belah apa, buku ni dah ni. Buku tak penting nahu sarah. Memang Quran, hadis, Quran, hadis, fiqh, usul, tasawuf. Memang hak ni kena ngaji. Cerak dah, wajib kena ngaji hak ni. Fardu ain dah. Tapi, kalau rumah comel tangga mana, bukanlah tak ada tangga, tak sudah ke? Nah, walaupun tangga tak ada tempat bukan makan nasi pun, bukan tempat tidur pun, bukan tempat rakyat pun, tapi ya, ting tangga. Nah, tu. Sebab tu kita kena tahu maksud kita ngaji ni. Nah, iaitu ngaji lil amali. Nah, Ustaz tak ingat lapar hadis tu, PPH masa Melayu tu. Allah Ta'ala jadikan ilmu untuk beramal, la jidal, bukan untuk balah, bukan untuk bahas, bukan untuk tawati, bukan untuk debate, dan walal firaq, dan bukan untuk pecah belah. Ilmu ni tak ada pecah belah nah. Kalau ilmu ni jalannya ahli sunnah wal jamaah, dia tak ada pecah belah. Dia kata pasti Syafi'i Maliki tak pecah belah. Sebab tu khilaf bukan pecah belah. Imam Syafi'i sakit, Imam Hambali gizarah. Imam Hambali sakit, Imam Syafi'i gizarah. Imam Hambali kata kembali segar sekali, masa ku uzur, Imam Syafi'i gizarah tu masa segar tu gizarah. Yo masalah lain tu. Sampai nak dia kata ikhtilah tu bukan bala, bukan debate. Debate untuk isi kebenaran lah, boleh lah tu. Tapi banyak ke dia debate ni kepala. Tu Allah cerak-cerak dekat chair. Wala jidan, ilmu ni bukan untuk balah, untuk bahas, untuk debate. Bukan. Lil amali, untuk amal. Ya ilmu bukan bab pecah belah. Hanafi, Syafi'i. Dulu bukan pak mazhab nah. Banyak. Sampai ada laki-laki dekat 10 mazhab. Laki-laki ada 7 mazhab. Tapi tinggal 4 mazhab sampai lah ni. Hak sebab pak mazhab ni yawi munafaat kepada manusia. Wa amma ma yanfa'un nas fayam kusubil ardi. Hak mana benda yang munafaat pada manusia akan pada manusia kata tak dah pun muka bumi. Pak mazhab ni dia tak balas dua ni. Pak mazhab boleh semaya di Kaabah tempat tula. Hak tu khilafur rahmah. Khilaf tu jadi rahmat. Lepas tu Ustaz, dari riwayat dia katanya, ilmu lil amali walal jidan. Bukan untuk balah, untuk bahas. Sebab dia jak golekkan dia bahas dan debate ni. Orang panggil kata main yang rap. Kalau yang mudah yang rap tak apa.
Dia tak yang pula dia keras kepala. Nah, sebab tu, lepas tu hubung sikit kata, walal firaq, bukan untuk pecah belah. Kalau ngaji pecah belah tu bukan umat ilmu hak Allah Taala bagi dak. Lepas tu ustaz duk pesan, dah. Ya ilmu pecah belah ni hak lak-laknya dia akan mari daripada ilmu tak berkat. Ilmu tak berkat, ilmu yang ikut hawa nafsu. Tuhan murih wala tattabi'ul hawa, mu jangan ikut hawa nafsu. Ada ilmu banyak apa mu kalau ikut hawa mu sesat. Pok nak Yahudi Nasara, pok ahli kita ni alai, reti, kena Nabi. Nabi dakwah anak dia kena habis dah. Habis pada kena anak lagi. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kena Nabi lepas dah supaya kena anak lagi. Tapi dia tak boleh sebab apa? Pakai hawa nafsu. Kita ada ilmu ni pun kalau kita pakai hawa nafsu ceng kalau dah. Sebab tu ilmu nak jadi pecah belah, ilmu nak jadi kepala sebab daripada ilmu tak berkat. Sebab Nabi minta Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta berlindung pada kamu daripada ilmu tak manfaat. Sampai itu kita hari ni. Sampai itu bapa dulu kena berguru, kena berguru, kena berguru, kena berguru. Ngaji kena berguru, bukan ngaji melalui kukul. Rawahu kukul. Nah, riwayat apa? Riwayat kukul. Memang betul kadang-kadang, betul kadang-kadang. Moga benda lah tu ada boleh orang dak apa orang panggil. Apa panggil apa? Tak tahu boleh. Hadis habis ni, palah hadis ni YouTube, palah hadis lain pun ada. Palah hadis, royak hadis Bukhari, suk hadis ni. Belana habis tu royak. Tapi saya tak pandai main tu kukul. Nah, tu. Sebab kalau boleh ilmu pun. Nah, orang panggil tak berguru. Dia tak berguru, syaitan lah guru dia. Pas kita ngaji dalam sosial media ni, nak selamat kita kata tambah pengalaman. Kita reti dah. Dan kita reti dah, kita pandai dah, kita belajar daripada apa? Dalam YouTube dan sebagainya. Lepas tu babah kita nak nadah tu kita kena kenal. Ustaz nak nadah tu kita kenal. Hak ni ahli sunnah wal jamaah ke ahli punah. Kena tengok. Dengar qala Allah belaka. Okey agama, okey apa tu? Syiah be qala Allah gah. Padahal Syiah kan. Nah. Syiah ni kafir. Nah. Tapi qala Allah juga dia apa? Qala Allah belaka. Umat Islam pecah belah berapa belah puak 70 puak tu. Allah belaka. Quran nombor 1. Tapi Quran ikut lain. Zikir berdacok capur jatuh betina pun Quran kat tu. Apa? Al-yawmi ayat tu. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Ya berzikir dia berdiri berdacok baik-baik. Ayat tu boleh. Sela belakang. Nah, apa satanakan lagu mana asal ingat pada Tuhan, capur jatuh betina pun tak apa, pakai muzik zikir pun tak apa. Jangan. Ilmu Melaka tu. Tapi Tuhan lagi wala tattabi'ul hawa. Kalau ada ilmu tak berkah, nak rupa ni jadi pecah belah dan sebagainya. Ada ilmu guna nafsu. Nah, kalau kita nak ngaji melalui YouTube dan sebagainya, pengalaman satu kita kena kenal. Kenal apa ni saya mana. Lepas tu moleknya kita pergi minta izin ijazah. Ada sebab dalam YouTube ke apa ada sebuah kitab penama bagi hati bab Espanyol ke apa kita hak bab Espanyol banyak hak habis buah-buah dan bab-bab lain pun dah. Kita cuma pergi minta ijazah. Misalnya penawar bagi hati, kita nak ngaji dengan bab dalam YouTube. Kita pergi pondok ya, kita minta ijazah izin. Pada banyak ke bab banyak ke yo izin ada sebab dia masuk le tu dia izin mata dah ke. Tak sung tak izin buat apa. Nah, dalam YouTube tapi pergi ambil ilmu aku tak izin. Lek tapi molek kita pergi ijazah. Minta dia baba ustaz kita nak ngaji hak kita tu. Molek. Supaya nak ambil keberkatan. Nah. Sebab hari ni dah dalam YouTube aku ada dengar satu YouTube dah. Hanya Indonesia. Bukan Alice tapi
Kasubai 2 ekor 2 orang lek lapik. Ai kecek kalau perak. Nah, takut demo pesen hok ngaji bobo salah tu tengok, oh ni boleh ni. Jangan. Nah, ia banyak Islam berlaku dah. Rosak nak raya kecek dengan Tuhan pun Islam kat tu. Orang raya dulu kau betul dengan Tuhan dah, Tuhan suruh raya esok. Jangan. Jabat Islam ni banyak. Islam apabila kita ikut hak ilmu kita sungguh, nah, hak ilmu kita sungguh, nah, maka ia akan jaya. Sikit tak apa. Sikit tak apa akan jaya. Tapi kalau banyak ikut hawa nafsu, ilmu tak berkat, hak ni panha. Dan ilmu tak berkat menyebabkan orang jauh dengan agama. Sebab apa? Malah hatta aku ngaji hafiz, ngaji pondok, ngaji agama. Rugi, kena. Tengok dia duduk pondok puluh-puluh tahun, belah-belah tahun. Hai, sejik tak pergi juga. Tanah orang hipik. Bini dia ngemai gatung, beli kecol. Menyebab kalau tengok, ada kesel. Hal ni menyebab sekat hidayah orang. Nah, sebab tu ingat maksud ilmu lil amali, untuk beramal. Apa beramal ni bukan nak amal belaka. Kena. Kita ngaji bab cerah, kena cerah. Jok. Kita ngaji bab cerah, kita tahu takutlah ke mana-mana ke depan kita bina lagi. Abang ni jadi cerah dak, cerah bab mana, bab ni liang ke bab mana ke mana, zihar ke bab mana. Tu eh. Bukan kata ngaji bab cerah kena cerah. Sebab apa pun tak amal kalau tak cerah. Elok satu. Bukan. Kita ngaji bahaji, kita tak ada kuasa. Duit tak ada. Duit ada pun mesti lah atau pasport tak tu baik-baik nak kena rally kat mana. Nah, tak apa. Manis tata'a ilaihi sabila. Kita ngaji bab zakat, kita tak ada harta, tak ada tapahu, nisak dan sebagainya, tak kena keluar. Tapi panggil kata, hak kena amal, we nampak lak-lak akhlak kita. Semaya jemaah kita. Kedudukan dalam kampung kita. Hak ni lak. Maya jemaah. Kalau orang tua yang main dulu, tanda kata orang ngaji, lekat piyah atas kepala. Lah ni tak boleh nak tanda dah. Sebab orang ngaji kau tapi sudu jugalah ni. Yang tu piyah dengan sudu supo ya. Apa? Tak ada harap apa, tak ada gapo. Tak ada harap apa. Tapi molek tak tengok. Tak seorang pakai jubah nak pakai tapi sudu. Tak masuk lelak. Nampak? Nasi molek dah nasi. Ibu ambil cah jambai boleh sudu. Nasi molek langsung molek. Nasi kau malik. Nah, tapi ambil nasi cah buat jadi lauk. Kosak jadi lauk. Laki jambai campur cak kuning sikit. Lalu tak? Kalau nasi tak lalu. Bahawa kita orang ngaji kan buat amalan lain. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, supaya dengan demo, supaya dengan Mak Saleh. Biasa tengok Mak Saleh apa kata dia. Dia kata, demo ni tak boleh pakai piyah lagi. Tak boleh pakai jubah lagi. Sebab apa? Takut orang syubhat dengan kata orang alim. La ilaha illallah. Man tashabbaha biqaumin. Kalau kita suka dengan orang alim, Allah Ta'ala pakai dengan orang alim lah. Nah, ada juga satu. Tak boleh taruh janggut. Mung jahil. Orang dakwah jahil tak taruh janggut. Takut tasabbuh dengan orang alim. Gini. Wajib belik pada kata. Ni, orang dadak tu. Kecek tu. Jangan belik lah. Sunnah ruku. Pak ilmu untuk nak hidup sunnah. Amalan soleh dua. Syarat dari amalan soleh. Satu ikhlas. Yang kedua sunnah. Baru jadi amalan soleh. Kalau sunnah saja, tak ikhlas, tak jadi lagi amalan soleh. Ikhlas lah, tapi amalan sunnah. Nah, man ahya sunnati, faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Kalau yang ngaji nama nahwu, dia cuma pada orang alim saja, tak? Man maksud mustarak tak? Siapa yang atas tina tua muda, jahil alim, ikut sunnah Nabi, cerak jaya. Maksud kan? Nahwu hana yang hanya. Tapi tu tak pasal pun orang alim. La ilaha illallah.
Dia bukan kena dak, dia tak kena kat lawa. Ada dia waktu ambil hadis kata kala. Jangan. Dah, sampai tu jangan guna nafsu, jangan guna nafsu. Jangan guna nafsu, nafsu punahlah sudah. Hafiz pun suka. Nah, pakai ayat kita kena belalah dia mau kata lalang pakai subhan ni bukan amalan sunnah Nabi, amalan budaya orang Arab. Dah mari. Faham? Nabi orang Melayu. Hah? Siapa? Rupa Nabi, surah, sirah, sarirah, sunnah Nabi. Nah, panjang. Sebab tu kita hari ni kita mengajilah, usahalah, ingat ramai-ramai buat ni al-ilmu lil amali untuk beramal. Nak jadikan mudah-mudah ke beramal iaitu maya jemaah wilkat piyah tapala we dinampak sesuai dengan tok pakir we ada farq we ada beza. Ya allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Daru furqan ni umuh farq. Beza anai mai di. Boleh beza. Mereka campur bebu surah itu. Boleh. Mana pisau boleh dah. Walaupun campur pun kadang-kadang kena ni pisau nah, ni ubi kayu nah, ni ubi tela nah. Kalau buh tak campur tak ada kalu, buh ubi kayu kena orang makan ubak mabuk tenggok lah. Nah. Aha. Farq. Ya allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang-orang beriman jika kamu takut kepada Allah. Orang takut kepada Allah siapa dia? Orang ngaji. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang ulama, orang ngaji, orang takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah kena beza perbuatan kita. Mana amalan sunnah, mana amalan orang kafir, mana amalan orang syirik, mana amalan Yahudi dan Nasara. Mana hari besar Islam? Mana hari besar Islam? Hari raya, hari Jumaat. Kena tengok mana masa. Bukan Christmas, bukan Valentine. Tengok nu orang lain. Kalau utama orang besar Valentine ni, ingatlah. Takut pau dengan agama. Valentine 40. 14 Kumpa. Takut pau dengan agama tu. Dan calon pimai, calon gapo tu. Song tai pi kau tong rak pimai tu. Orang kata malah cok kaidau. Apa? Kaudau. Kaidau dah. Dah. Amalan tu amalan orang lain hari kena beza. Besar Islam hari gapo? Besar orang lain hari gapo yang duk sanak-sanu. Dia kali calon jangan pimai kita kata dah. Kalau kita tak pergi, dia tak ramai, dia tak jangan bila-bila. Tapi kat orang anak Melayu, muda Melayu pakak pergi belaka, dia cak pula. Dia nak duit, apa ya? Kita orang Islam kena pergi persik. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong sokong menyokong di atas dosa dan buat perseteruan. Ju apa? Junai. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ni orang ngaji kena beza ni. Mana hak molek kita kena sokong, mana tak molek kita jangan sokong. Kita pergi sokong dah tu. Gili bagi lelengan yo, sokong dah tu. Kacak tak kacak. Sopok tak sopok. Lebih lak mengan jalan. Kita puja tokong jalan tu. Nah. Ha. Kita orang ngaji kena beza. Sebab orang ngaji akan hasil takwa. Orang takwa iya in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Farqul beza. Hari gapo hari molek gapo pakaian gapo kena pandai beza. Tak pandai beza siap kita. Ini mai kita ngaji ilmu iaitu untuk nak beramal. Sebab tu kita semua sebagai last akhir jaga semaya Jumaat, piyah dekat atas kepala dan kecek kita jangan kecek bahu. Jangan kecek bahu. Ni banyak kena bahu. Ngamek ke ngau ustaz matalah ngamek dia mau bahu ni. Ya tak betul. Nah, jangan. Nabi suruh iyyakum wal kadziba. Jauhlah kamu daripada dusta. Bahu mana? Bahu mana tak sungguh bahu. Bismillah. Goyak hamang. Mana ada buat perkara tu? Orang panggil bahu.
Nah, kalau hak mang buat sungguh, hak panggil ngupah. Ha, nak jadi kat mana? Tu tak perkara. Tapi dituduh gitu dari ini, jadi bahawa jadi fitnah pada. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ni lebih dahsyat daripada bunuh. Nah, siapa kata setengah orang tu nak berjatuh orang, kata zina, kita klik ke apa, buat AI ke apa, banyak lagi ni. Tak kena dengan ustaz ni, buat apa, AI dah, apa ni. Nampak petugas sok-sok. Ni, tengok ni. Ustaz ni, oh, you duk kaya tahu wakak harai. Ni skot. Misalnya dah. Sama dia kata wakak harai. Dia mari buat tak AI tak main sa wakak. Ha, pula ya aku. Ah, ni, cik, mujirat dah Musyirat dah. Tak. Ni lakhan ni. Ni klik dah ni. Email tu. Nah, email mana? Email ada belakang dah. Asah ya la syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masalah kita ni belakang kita email Islam ada padah tu. Hak email nak tumbuh tu. Di email ada dah tapi rap ha.
Faham dah tapi di bawah tanah. Nak baik nak tumbuh pada tanah. Butir tapi tak tumbuh. Baja ni pun naik sultan meleh. Ha tu. Email nak sebuah tu papa kayu. Benih dah tapi tak tumbuh. Tumbuh naik jatuh, tumbuh naik. Ha email tu lagu tu. Pakak beci maksiat ada hati belaka, setiap apa beci belaka. Oh. Ya. Masih ada tegaknya itu. Ni apa? Ni nak pergi amat. Dia orang. Buang aset rumah. Apa? Boyok apa? Dah terus sah. Tak ada mana. Cek tu. Kalau buka grup kata kah? Mengajar kah? Kalau segi. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Ini sifat orang ngaji, sifat ahli ngaji ini kena takwa kepada Allah. Insyaallah panjang. Dan last sekali, nah, kita akan buka 431. 31 Ustaz minta mengagalkan lillahi ta'ala Allahu akbar. 431 tu mari satu. Lagi Ustaz nak mari tu, tak payah sebut. Nak mari tak boleh. Nah, kau tu nak boleh. Rasa dia dah masuk ICU dulu. Tak 31 tetap kena mari. Loyak pada orang tua dulu rumah tu, tak soto mari ya. Nah, tak soto tak ada alas saya kata baju basah. Nah, dia tu pergi hujan orang tak boleh tapi tak ada alas. Tapi tengok utuk tu saya 47 hujan. Tengok utuk kau tu saya tak tahu. Nah, apa tu? 21 ni mari penuh. Nah. Sampai kata 21 ni sampai ke puasa ni panggil jok tajuk ni dah. Kalau halah ni halah. Orang panggil nama kata untuk tahun ni. Orang panggil husnul khatimah. Tu yang kira akhir. Bukan kau akhir kau beri. Tak sah tu. No akhir. Akhir masalah panggal ni. Nah, masalah tahun ni lah. Ngaji tak akhir. Pausuk berubur ngaji. Nah. Lepas tu, yang tu lah. Semaya Jumaat tahu lah kau dah. Lepas tu soal lagi. Ustaz nak minta. Tak ada apa. Nak minta atas klik rumah tu. Kalau masjid kita ada taklim. Dengar taklim dulu. Masjid kita ada program baca Yasin lepas subuh. Atau piana. Baca Yasin dulu. Adik-adik tak pandai baca. Dia tak hajar apa. Ustaz Rosin dengar. Mari maya sejak. Orang komak. Allah Akbar. Tak mahu assalamualaikum likhane, dek kiri tu, tu baik lah. Jangan wae tu. Kita pergi sejak ni orang panggil kata we kata lama tu baik sejak. Kalau dia akhir boleh kira tak ke? Dia akhir boleh kira tapi lebih lama. Ada satu riwayat tu yang nak kena setan manusia, orang pergi sejak akhir tu baik awal. Tu setan manusia. Gi orang koma, gi tak ada sekarang. Lepas tu kelik awal. Tak ada nak berdoa dah wirid pun tak ada. Tak sih. Kalau kita pergi lewat tak ada nak wirid sikit saja. Tidak akhir. Nah. Ini tak ada nak doa. Kalau lebih dahsyat lagi rasa saja. Lagi rasa. Ini dia kata tak tahu. Waktu dia dulu pergi kat sejak. Ini tak ada tak dulu. Klik hingga lagi. Nah, boleh dia ambil bateri. Main lu cak sini tak nak masuk anu. Boya jadi cok mana. Kalau cak sini cak mau dah. Di rumah tu dia lekat kapan hari. Ni kata sewaktu ya di rumah habis bed dah. Cak tak boleh anu. Nah, cak tak masuk bed siang di mana tu. Habis. Lepas tu ada gambar. Terima kasih banyak kita tu. Nah, lagu. Syukur saya tambah lagi ke? Nah, terima kasih banyak. Siapa ada gambar? Nah, pegangan Ustaz. Pegangan Ustaz dah. Kita banyak tengok ya. Pegangan Ustaz dia suruh dia buat gambar. Pegangan Ustaz tu sudah. Dia tak sudah pernah dah. Pegangan Ustaz. Kacau kalau orang mahu apa tak apa nak tu.
Nah, yang atas gangan ustaz. Ikutlah. Sama-sama ustaz boleh kata ustaz juga ustaz. Tapi kalau mau juga ustaz, habis tangan lama, duit tak ada tapi lagi boleh duit. Kalau mau juga ustaz, itu pegangan ustaz. Nah, boleh duit lah pada bagi ada tu. Makan nasi ke apa, ada tu boleh. Pegangan ustaz itu dia ustaz tu kalau dia mau sakit hati nak caranya dengan kita. Tapi kalau dengan taklah. Pegangan ustaz dah. Sungguh kalau pegangan ustaz ni tak pandai. Nak maku tak pandai. Oh tak masak macam. Baik maku tak ada. Nah, dia pegangan ustaz pasal buat apa, dia ada sepuluh zaman semua ini sudah. Ustaz dia tak pandai maku tak tahu. Dan kita nah, tak pandai. Tak pasal tepuh ni. Nah, lepas tu terima kasih banyak. Kami minta maaf banyak semua belakang dah. Tak salah? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna tayyiban wasta'milna salihan. Allahumma arzuqna tayyiban wasta'milna salihan. Allahumma arzuqna tayyiban wasta'milna salihan. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ighfir li abi wa ummi warham li abi wa ummi ya Allah. Allahumma ighfir li abi wa ummi warham li abi wa ummi ya Allah. Allahumma ighfir li abi wa ummi warham li abi wa ummi ya Allah. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa jammilna bil afiyah wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa 'amalan mutaqabbala wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami seorang hamba yang hina dinani ya Allah. Kami seorang hamba yang hina dinani ya Allah. Kami seorang hamba yang berdosa, banyaknya dosa ya Allah. Minta maaf pada Engkau ya Allah. Engkau ampunlah dosa kami ya Allah. Dosa lama, dosa baru, dosa kecil, dosa besar ya Allah. Dosa sengaja, tak sengaja ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyaknya dosa yang kami lakukan ini ya Allah. Banyaknya kami tahu dah ya Allah, tapi kami halalkan nafsu kami ya Allah. Engkau maafkanlah ya Allah. Engkau terimakanlah ya Allah taubat kami ya Allah. Sebelum kami nafsu nyawa dengan Kau ya Allah. Engkau ampunlah dosa kami ya Allah. Kami berjumpa dengan Engkau seperti mana kami baru lahir
kepada bapak ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa ibu bapa kami, ya Allah. Kesilapan kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang berada dalam lubang kubur, ya Allah. Engkau maafkanlah, ya Allah. Engkau bagilah rahmat kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kedua ibu bapa pelajar-pelajar kami, ya Allah, yang masih hidup lagi, ya Allah, yang maupun sudah meninggal kita, ya Allah. Engkau maafkanlah dosa mereka, ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Engkau bagi rahmat kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunlah dosa guru kami, ya Allah, maupun yang masih hidup lagi, ya Allah, maupun yang telah meninggal, ya Allah. Bapa kami, ustaz kami yang telah meninggal, Engkau ampunkanlah, ya Allah. Jadilah lubang kubur mereka sebagai tempat rehat, ya Allah. Jadilah lubang kubur mereka raudatan min riyadil jannah, ya Allah. Jadilah lubang kubur mereka raudatan min riyadil jannah, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Engkau ampunlah dosa ustaz-ustaz kami, ya Allah, yang masih hidup lagi, ya Allah. Engkau ampunkan, ya Allah. Engkau sehat tubuh badan mereka, ya Allah, dapat berkhidmat kepada agama seterusnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kepada Engkau, ya Allah. Kau tidak ada budi balas pada guru kami, ya Allah. Mana-mana kami boleh ilmu pada guru kami, ya Allah. Engkau bagilah kepada kami ilmu yang barakah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa anak-anak dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa anak-anak dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa anak-anak dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa adik kakak kami, ya Allah. Warga-warga kami, ya Allah. Mak saudara, pak saudara kami, ya Allah. Sebelah mak, sebelah wai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa tok tua kami, ya Allah. Ampunlah dosa tok tua kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa umat Nabi Muhammad seluruhnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Engkau bagilah kepada kami ilmu yang barakah, ya Allah. Bagi kepada kami ilmu yang barakah, ya Allah. Hafiz Al-Quran sisimu, ya Allah. Quran akan tolong kami di pada masa, ya Allah. Quran akan syafaat kami di pada masa, ya Allah. Quran akan tolong kami di dalam lubang kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Quran sebagai dinding daripada api neraka, ya Allah. Quran jadi nur di atas siratal mustaqim untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami di akhirat esok, ya Allah. Aku kumpullah kami dan pelajar-pelajar kami, ya Allah. Dan ustaz-ustaz yang bertugas ini bersama dengan hafiz di akhirat esok, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami minta Engkau, ya Allah. Tandalah kami, hafiz kami dari senarai malaikat-Mu, ya Allah. Tandalah kami, walaupun kami tak kotor, walaupun kami tak lancar, ya Allah. Tapi hati kami, cinta kami kepada hafiz, ya Allah. Ya Allah, Engkau kumpulkanlah kami pada hufaz, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bagilah kepada kami, ya Allah. Quran yang dapat kami bimbing, dapat Quran pimpin kami, ya Allah. Selamat dunia dan juga akhirat. Selamat fitnah dunia, fitnah akhirat, ya Allah. Azab dunia, azab akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dapat kami berkawan dengan Quran, ya Allah, dalam hidup kami, ya Allah. Selama mana kami hidup dalam muka bumi, ya Allah. Dapat kami bermulazamah dengan Al-Quran, ya Allah. Hiasai kami dihiasai dengan Quran, ya Allah. Dapat kami baca Quran siang malam, ya Allah, dalam ayat tahajud dan sebagainya, ya Allah. Dapat kami berkawan dengan Quran, ya Allah. Suk nyawa kami dengan Quran, ya Allah. Hakikatlah kami diterima la ilaha illallah, ya Allah. Hakikatlah kami diterima la ilaha illallah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada Engkau, ya Allah. Apa yang Nabi-Mu mohon, ya Allah, iaitu ilmu tak berkah, ya Allah. Ilmu yang tak bermanfaat, ya Allah. Jauh pada diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pimpin, ya Allah. Kalau kamu tak pimpin kami, ya Allah, siapa dia nak pimpin kami, ya Allah. Lebih-lebih dalam musim dunia lalu ni, musim fitnah, ya Allah. Zaman fitnah, ya Allah. Zaman bohong, ya Allah. Engkau pimpin kami dengan berkat Quran ni, ya Allah. Dengan berkat ilmu agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada Engkau, ya Allah. Mana-mana orang tua pelajar kami lekat hutan, ya Allah, akan selesaikanlah, ya Allah. Mana orang tua pelajar kami, ya Allah, yang ada masalah keluarga, ya Allah, akan selesaikanlah masalah keluarga mereka, ya Allah. Ya Allah, mana-mana orang tua pelajar kami telah meninggal kita, ya Allah, akan ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Akan ampunlah dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akan ampunlah dosa ustaz-ustaz yang bertugas ini, ya Allah. Mana-mana ustaz ada masalah keluarga, ya Allah, akan selesaikanlah masalah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami melancarkan rezeki mereka, ya Allah. Ustaz-ustaz bertugas ini kena lancar rezeki mereka dunia dan
juga akhirat, ya Allah. Dapat rezeki yang halal dunia dan juga akhirat, ya Allah. Bapak pimpin dalam keadaan redamu, ya Allah, sampai ke akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akan bagikanlah pelajar-pelajar kami, ya Allah. Cinta-cinta pelajar kami jadi hafiz yang bertakwa, ya Allah. Jadi hafiz 30 juzuk syahadah yang bertakwa kepada kamu, ya Allah. Janganlah ambil Quran sebagai ekspert dunia, ya Allah. Jangan sekali-kali ambil Quran cari makan dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kamu nak bagi dunia kepada kami, bagi takwa, ya Allah. Tapi jangan ambil Quran sebagai tujuan cari makan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akan pimpinkanlah, ya Ya Allah, ya Tuhan kami, akan jadikanlah madrasah kami asbab hidayah, ya Allah. Mana-mana mereka tengok pelajar kami, kau rapat denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, madrasah kami, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Ahli langit tengok madrasah kami seperti kami tengok bulan di langit, ya Allah, bersinar-sinar, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Madrasah kami, ya Allah. Walaupun kami mati gidal dengan dunia, ya Allah, madrasah kami minta tetap sampai sini pakai mak, ya Allah. Saling berganti madrasah kami, ya Allah. Kami tak ada siapa-siapa dia boleh bertugas di sini, ya Allah, akan bertugas sini, ya Allah. Kami minta mohon kepada Engkau, bukan kami tak ada, madrasah kami pun tak ada juga, kami tak sih, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Akan jadi madrasah kami, ya Allah, asbab hidayah. Akan jadi madrasah kami pusat menyebarkan Al-Quran surah Alam, ya Allah. Nur Al-Quran kepada surah Alam, ya Allah, madrasah Darul Furqan di sini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akan bantu kami, ya Allah. Akan baiki kami dalam kami tarbiyah, ya Allah. Kami tak pandai dalam tarbiyah pelajar-pelajar kami, ya Allah. Cuma kami nak belajar-belajar tarbiyah, ya Allah. Kami nak sebar sikit-sikit, ya Allah. Kami bukan ilmu ada, ya Allah. Kami bukan berjuru, kami bukan pandai, ya Allah. Tapi kami nak sebar ilmu yang kamu bagi pada kami sikit sebanyak, ya Allah. Kami nak jaga ilmu kami, ya Allah. Kami nak jaga ilmu kami, ya Allah. Kami nak jaga ilmu kami, ya Allah. Kami bukan madrasah, bukan kami pandai, bukan kami reti, bukan kami pandai lain kali, ya Allah. Tapi kami yang nak belajar, latih, balighuni walau ayah, ya Allah. Nabi-Mu suruh siapa walamu tahu satu ayat, mu kena siapa juga, ya Allah. Kami nak amal Nabi-Mu ayat, ya Allah. Kami bukan pandai, kami bukan alim, kami reti, tak reti, ya Allah. Kami bukan tak pandai tarbiyah, ya Allah. Kami minta maaf pada Engkau, ya Allah. Mohon maaf pada Engkau, ya Allah. Kadang-kadang kami kecek kasar dengan pelajar, dengan kami, ya Allah. Kami denda dengan kasar, ya Allah. Kadang dengan nafsu, ya Allah. Denda dengan nafsu, ya Allah. Kami mohon pada Engkau, ya Allah. Maaflah kepada kami dalam terlalu baik ini, ya Allah. Akan terbaikilah pelajar-pelajar kami, ya Allah. Akan baikilah pelajar-pelajar kami, ya Allah. Utama kami mohon kepada Engkau lah akhlak terbaiki daripada pelajar-pelajar kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تكبر الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين
حبيبي ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ربي إني ذا صفاتي العالية قائم بالفنا أريد عطية ربي إني ذا صفاتي العالية قائم بالفنا أريد عطية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا والرسول